Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Ya, apa dulu? Kita bersilang dulu. Okey. Allahumma aftah alaina bi hikmatika wa anshur alaina bi fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. So, sekarang kamu tahu tak apa cikgu nak ajar ni? Tak tahu. Tahu lagi kan? Tahu. Okey. Yang pertama sekali, cikgu nak kamu semua main satu permainan. Cikgu dah sediakan satu permainan yang menarik untuk kamu semua. Kamu semua tak perlu buka phone kamu, kita kat laptop saja, kat TV saja. Boleh. Okey. Nak start? Boleh start? Boleh. Okey, jom kita start. Okey, cuba jawab. Bangunan terminal lapangan terbang itu kelihatan sangat apabila dihiasi dengan lampu pada waktu malam. Pahit cikgu. Pahit. Oh. Rasa betul pahit tu. Betul kan? Rasa bising tu. Bising eh? Bising. Rasa bising eh? Betul. Bangunan terminal lapangan terbang itu kelihatan sangat pahit apabila dihiasi dengan bising kot. Bising eh? Betul eh? Kamu semua pasti eh jawapan dia bising? Okey, kita tengok eh. Betul ataupun salah? Betul ni gue. Salah lah. Betul dah tadi Azri pahit. Ya ke? Pahit tadi. Betul cikgu pahit cikgu. Pahit tu. Saya pernah pahit pada itu. Terai pahit. Apa kita tengok? Ada lagi. Dan cikgu saya baca sekali lagi. Sekali lagi. Oh, dah ada jawapan. Dah ada jawapan. Jawapan apa tadi cikgu? Jawapan dia terang. Jawapan dia terang lagi. Okey. Ni yang soalan yang kedua. Suasana di balai penunggu menjadi apa apabila pengumuman penerbangan dibuat bertalu-talu? Apa? Kamu ambil dulu masa untuk jawab. Sebab ni ada lebih kurang dalam ni tak ada masa. Cikgu, Pilihan jawapan. saya rasa jawapan dia bising cikgu. Bising. Bising. Kamu bising. Bising. Azri kata bising. Pak An pula. Saya rasa bising lah betul cikgu bising. Bising cikgu. Bising eh? Ha. Kita tengok jawapan dia. Dia ikut saya cikgu. Gitu. Nampak eh? Baik. Okey, soalan yang ketiga. Udara di kawasan kafe lapangan terbang itu berbau apa kerana aroma kopi yang baru dibancuh. Wow, biasa kopi ni keras tu. Ya. Bau dia berkeras kan? Oh, keras. Biasanya keras. Keras. Okey, kita tengok eh. Saya ikut dia cikgu. Oh, ikut dia pula. Ni Pak An jawab. Oh. Baik. Kita tengok. Dah tak ada jawapan dia? Ya. Kita tengok ya. Ui. Aduh, salah. Oh, ni cikgu. Wangi. Wangi? Ha. Betul lah? Tadi di kawasan kafe lapangan itu berbau wangi. Okey, kita tengok jawapan dia wangi ya. Keras tak salah. Tengok wangi. Okey, soalan yang keempat. Habis saja aku salah. Dia. Tak apa. Banyak lagi soalan yang kita sediakan. Yang keempat, lantai di ruang daftar masuk terasa apa selepas dibersihkan oleh pekerja lapangan terbang? Rasa licin cikgu. Licin. Betul lah, kamu dah fikir tu. Tak perlu dah. Tak perlu. Kita tengok dulu jawapan dia. Okey, jawapan dia licin kan? Tengok. Okey, soalan yang kelima. Makanan yang dibeli di dalam kapal terbang itu terasa apa walaupun harganya mahal?
pahit. Saya kata pahit. Pak Ai. Pahit. Saya rasa pahit juga aku. Pahit juga eh? Hmm. Okey, kita tengok jawapan dia. Weh. Jawapan betul kan ni? Okey, soalan yang keenam. Saya ada pesawat yang baru tiba di kelihatan sangat apa di bawah cahaya matahari petang. Bercahaya. Percaya? Cahaya. Dia bukan percaya. Cahaya. Sebab dia cahaya dah ada ayat. Betul bijak abang. Weh. Jawapan dia. Yeay. Betul. Memang pandai abang. Hebat aku. Okey. Soalan yang ketujuh. Enjin pesawat itu menghasilkan bunyi yang apa ketika sedang bersiap untuk berlepas? Bunyi lembut tu. Bunyi lembut. Ya, ini. Oh. Apa dia? Apa tadi? Apa cakap? Bunyi Lembut. lembut. Lembut kan? Ah. Betul kan? Lembut. Tengok. Oh, Salah. nyaring tu apa cikgu? Bunyi nyaring tu bunyi macam sakit telinga. Sakit telinga. Bising lah maksudnya. Dia bukan bising. Oh, nyaring cikgu, nyaring. Nyaring kan? Nyaring. Okey, kita tengok Sebab yang lain semua tak dengar. Ya, betul. Tengok Sebab kita tak tahu tadi maksud nyaring tu apa. Itulah tu. Tak apa. Soalan yang ke-8. Ruang menunggu berhampiran kedai makanan berbau apa kerana roti dan kek yang baru dibakar. Apa Azri? Ha. Okey. Saya rasa dia bau wangi je. Bau wangi. Bau wangi. Roti nanti sedap lagi kalau makan. Betul. Baik. Saya rasa dia bau pahit tu. Oh, okey. Kek ya. Apa? Kita tengok jawapan dia. Kalau baking macam mak saya buat bacon cik tu semua dia bau pahit tu. Oh, baik kali. Kami pahit tu lah. Baik kali tu. Atau kita tengok jawapan dia wangi tadi kan Azri. Tengok. Hebat dia Azri. Okey, tak apa. Soalan yang ke-9. Polusi di dalam pesawat terasa apa apabila duduk lama sepanjang penerbangan? Rasa hangat tu. Terasa hangat. Oh. Azri pun hangat. Sangat. Okey, tak apa. Bijak. Okey, soalan yang terakhir. Fikir betul-betul. Kasut yang dipakai terasa apa apabila berjalan di lantai terminal yang basah selepas hujan? Kalau basah kan. Licin. Licin. Ya. Ya, kita tengok. Licin. Licin lah. Saya baca lagi tu ni. Ini baru bulaan ni. Ambil gambar kita tengok. Okey dah boleh. Maknanya 7 soalan yang betul korang boleh jawab. 3 lagi soalan yang salah. Cikgu, kita jawab ni untuk apa tu? Kita jawab ni. Okey, sebab itulah awak tahu kan kenapa cikgu suruh awak jawab soalan seperti berikut kan. Okey, kalau awak perasan macam contoh terang. Kan? Terang, licin, nyaring. Lagi bawa apa lagi? Pahit. Rasa pahit. Sebenarnya hari ni cikgu nak ajar tentang kata adjektif. Cuba teka. Kata adjektif apa? Tak tahu? Tak tahu. Tak apa. Okey, sebenarnya cikgu hari ni nak ajar kata adjektif panca indera. Macam Indra tu apa sih? Tak tahu. Tak tahu juga? Tak Apa tahu. cikgu bagi penerangan. Panca indera ni kita ada 5. Yang pertama, bau. Bau apa yang boleh kita kaitkan bau? Hidung cikgu, hidung. Hidung. Oh. Hidung kita boleh bau apa ya? Busuk. Bau busuk, bau wangi kan? Bau kelat. Ya. Rasa kita guna Lidah. lidah. Bukanlah pakai jari lah. Ya dia. Rasa. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Kan? Rasa untuk organ. Oh, lidah. Macam pakai lidah. gula-gula cikgu. Ya, betul. Oh, ambil. Kalau rasa, contoh kan kita ambil gula-gula. Okey, gula-gula rasa
Rasa manis. Rasa manis kan? Awak. Okey, rasa manis. Okey, yang ketiga, sentuhan. Oh, jadi Jadi. Betul. Ya, sentuhan. Yang keempat, pendengaran. Okey, kalau kita katakan dengar telinga kita. Kita boleh dengar apa? Bunyi. Bunyi contohnya bunyi. Bising. Bising. Tadi cikgu nyaring tadi. Nyaring, merdu kan? Karau. Yang terakhir iaitu Penglihatan. penglihatan. Mata cikgu. Betul. Kita guna Mata. Mata kita guna untuk melihat. Ya, contohnya kita melihat. Cikgu. Ya, betul. Jadi cikgu panca indera ni macam deria lah cikgu. Ya, dia. Kita ada 5 tadi kan. Okey, cuba kita sebut semula. Yang pertama tadi apa? Bau. Rasa. Sentuhan. Penglihatan. Pendengaran. Jadi kesemuanya ada 5. Bagus. Oh, tu panca indera. Ya. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk yang lain. Iaitu cikgu nak kamu semua perhati dan menghayati video tersebut. Apa yang ada di dalam video tersebut. Boleh? Boleh. Nanti dia guna soal. Boleh? Boleh. Okey. Baik. Buka aku. Mana ni? Kamu semua tengok dulu. Sampai hari. Nanti di akhir tu kita bertanya. Buatnya. Kan? Sekolah tu ni. Dia bukan sekolah. Lesen bas ni. Dia ada patung. Macam-macam ada. Tu apa itu? Ini mesin apa? Ini mesin untuk scan barang. Dia bukan mesin untuk scan barang. Scan tiket. Tiket? Tiket. Oh, kereta api. Oh. Okey. Selamat datang ke welcome to Kota Kinabalu. Sabar. Oh, itu muka. Okay, kamu semua dah tengok tak kan? Nak kamu lagi ke? Ke tak nak dah? Tak ada. Dah kan? Okey, cikgu nak tanya. Lepas kamu tengok video ini, apa yang kamu lihat? Apa yang ada di dalam? Ada kursi. Ada kerusi. Ada kerusi. Ada ramai orang. Ada ramai orang. Okey, kamu cikgu tanya apa yang kamu nampak dalam video tersebut. Betul? Kamu cikgu. Soalan yang kedua, apa yang kamu dengar daripada video tersebut? Suara orang tarik beg. Ini orang tarik beg. Ini orang berlari. Ada orang berlari.
tak ingat. Ada Mungkin ada orang yang dalam bercakap. bunyi orang bercakap. Ada bunyi macam bergemus. Bunyi apa tak tahu. Okey, yang ketiga. Apa yang kamu rasa dalam video itu? Kalau contoh kamu berada dalam suasana di lapangan terbang, kan ada banyak kedai-kedai makanan kan. Kalau libatkan rasa, kamu boleh rasa apa makanan tersebut? Rasa tadi saya nampak macam kedai aiskrim cikgu. Ada kedai aiskrim kan? Rasa manis. Ada rasa manis. Aiskrim mungkin boleh rasa manis kan? Tak ada yang baik ni. Yang keempat, iaitu apa yang kamu sentuh. Apa yang kamu sentuh? Contohnya situasi di dalam lapangan terbang ni. Kamu bayangkan kamu berada di kawasan suasana lapangan terbang. Apa yang kamu sentuh? Untuk kerusi. Kerusi. Betul. Kerusi. Baik. Tadi ada patung, aku boleh sentuh tak patung ni. Patung. Kalau saya kat situ saya dah pegang dah Kamu patung. dah pegang dah kan? Jadi cikgu dah sentuh kelima diri, iaitu bau, rasa, sentuhan, penglihatan, satu lagi pendengaran. Okey. Okey, kamu semua dah faham kan? Dah. Tapi tak lagi mendalam kan? Betul? Tak apa, cikgu ada banyak lagi soalan untuk kamu. Permainan macam-macam cikgu sediakan. Okey. Boleh kan kita main? Boleh. Cikgu nak kamu semua main game ni. Cikgu dah sediakan 10 soalan untuk kamu. Okey. Kita cuba jawab. Okey, sama-sama tau. Okey. Okey. Kejap Kita dah main apa, cikgu main quiz tu. Okey. Kamu semua sedia tak? Sedia. Ya. Okey. Dia pertama tak? Itu tadi internet ke? Tadi tu dia cikgu dah connectkan ni. Tapi tak apa, kita sekejap kan. Okey. Sama-sama kita jawab. Boleh. Okey. Kalau kita tengok dalam gambar ni, kan? Okey, apa yang kamu boleh tafsirkan? Perempuan tu. Perempuan. Okey. Kalau kita tengok kan, kan jadi apa? Penglihatan. Penglihatan kan? Oh. Cepat penglihatan. Betul? Betul. Okey, kita tengok Penglihatan. Betul. Kalau
Okey, dari apa yang terlibat? Tergelincir. Tergelincir. Penglihatan cikgu. Penglihatan. Saya nampak dia tergelincir. Awak nampak dia tergelincir. Tapi kalau kita tengok, kalau berada dalam situasi itu, Saya je tergelincir. Saya rasa Sentuhan. ya sentuhan. 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 Okey, kita tengok. Betul tak salah? Allah, mulut ni. Apa tu? Oh. Oi. Betul. Okey, soalan yang ketiga. Gambar kita nampak satu cahaya matahari yang sangat terang-terang. Mana tu cikgu? Ini dekat ruang daru. Nampak ada awan Langit. Ya. Ada cahaya lagi. Langit boleh sentuh ke cikgu? Langit tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. Langit tak boleh sentuh. Tak boleh bau. Tak boleh dengar. Kamu rasa? Rasa pun tak boleh. Saya rasa Kau rasa? saya sesilau untuk kamu ni cikgu. Sila. Kelihatan kot. Kelihatan. Kelihatan? Ya, kelihatan. Dia sila tu kaitan. Dengan kelihatan. Ya, betul. Gambar yang keempat. Dia tutup hidung. Ha. Hidung tadi cikgu dia cakap Hidung. Bau. Bau kan? Kita Tengok. Bau. Betul tak salah? Baik. Baik. Bau. Bau. Betul. Boleh kelima. Dia tutup telinga. Dia tutup telinga. Pendengaran. Pendengaran. Kenapa awak sebut pendengaran? Sebab dia tutup telinga. Dia tutup telinga kan? Bukan tutup hidung, bukan tutup mulut kan? Maksudnya bising cikgu kat situ. Betul. Sebab dia ada bising. Dia tutup pendengaran. Okey, betul. Soalan yang keenam. Okey, gambar orang tengah spray minyak wangi. Minyak wangi. Minyak wangi. Minyak Apa? wangi. Mestilah bau cikgu. Kan? Ya. Bau. Bau kan? Bau. Kita tengok Awak semua kata bau. Tengok. Bau. Ya, betul. Soalan yang kedua. Gambar orang tutup dengan tuala. Badan dia rasa tutup dengan tuala. Awak rasa apa? Dia bukan takut. Dia sejuk kan cikgu? Dia rasa sejuk kan? Kalau sejuk, jadi apa yang terlibat? Rasa cikgu. Rasa. Dia rasa sejuk. Rasa cikgu bukan pakai lidah. Rasa pakai lidah. Tuhan pakai tangan tapi tak tutup tangan. Kan? Sentuh kan? Saya tak tahu cikgu. Apa jawapan yang awak rasa? Kalau jawab apa tu? Saya rasa sentuhan. Tuhan. Sentuhan ya. Kita tengok sebab kelihatan dah bukan rasa, bau dah bukan. Tengok sentuhan. Betul. Okey, yang ke-8. Ada pokok kaktus lagi. Pokok tu dia ada buli-buli. Bila kita sentuh, keluar darah. Sentuhan. Betul. Boleh kita tak nampak dia sentuh. Bila sentuh? Saya ingat tadi rasa sakit. Bukan, rasa. Rasa lidah. Lidah. Kena sangat. Okey. Jawapan dia apa Azri? Sentuhan. Sentuhan. Tengok. Okey. Betul. Okey, soalan yang ke-9. Orang sedang nyanyi. Awak rasa orang sedang nyanyi. Bau cikgu. Bau mulut. Bau mulut. Okey, Azri? Saya rasa pendengaran lah cikgu. Pendengaran. Pak kan? Kenapa pendengar? Sebab kalau dia nyanyi kita mesti kena dengar. Pak Kalau- kata tadi Macam mana kalau mulut dia berbau cikgu? mulut dia berbau. Kalau mulut dia berbau, mungkin gambar dia akan tunjuk macam ni. Oh. Dia Allah. Dan tak tu apa cikgu?
Kalau buka mulut dengan tangan, maksudnya mulut sedang berbau. Berbau. Okey, jawapan apa tadi? Pendengaran. Pendengaran. Tengok. Bau ni. Oh lah. Sama yang terakhir. Oh, besar je otak dia. Besar kan? Okay, kalau contohlah ada Pak An dekat sini. Pak An tengah buat macam ni. Kalau orang tengok Pak An, orang akan cakap apa? Nampak apa? Satu. Nampak sadu kan? Handsome. Nampak handsome kan? Ya cikgu. Nampak handsome, nampak sadu. Apa diri yang terlibat? Bau cikgu. Bau. Bau lagi. Penglihatan cikgu. Penglihatan. Asli? Saya ikut je lah cikgu. Saya rasa pun kelihatan. Kelihatan. Dengan yang ikut. Betul. 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 Penglihatan. Penglihatan. Betul. 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 Kita tengok result dia. Ni aku risau dia cikgu. Baik. Okey. Kita ada satu lagi permainan yang terakhir iaitu cuba baca. Cari kesalahan Kata adjektif panca indera dalam petikan. Okey. Yang ni cikgu nak sorang-sorang jawab boleh? Boleh. Okey. Yang pertama, kesalahan petikan yang pertama. Siapa nak jawab dulu? Dulu lah. Azri dulu. Okey. Azri, boleh baca? Boleh. Boleh. Diri tu. Dia. Kawasan landasan kelihatan wangi dan manis pada waktu malam. Bunyi kapal terbang terasa halus di telinga. Lampu landasan berbau terang. Angin di situ berbunyi licin. Kalau Azri baca tadi kan, Azri rasa apa kesalahan yang Azri nampak dalam petikan? Wangi je tu. Wangi. Sebab perkataan sebelum dia tu kelihatan. Ya. Lihat guna mata. Ya. Wangi guna hidung. Ya. Betul. Okey, ini betul. Kesalahan yang pertama lagi. Sebenarnya rasa manis je tu. Manis. Manis guna lidah. Guna lidah kan? Tapi kita guna mata. Kelihatan. Betul. Okey. Lagi. Ada lagi ayat kedua itu. Ayat yang kedua kan? Apa dia? Terasa halus. Halus kan? Lagi? Ada lagi? Dekat ayat dua. Ada tak kan? Berbau terang. Berbau terang. Terang tu Terang untuk macam tadi cikgu cakap, terang tengok langit. Terang guna mata. guna mata, penglihatan kan? Penglihatan. Okey. Ayat yang terakhir ada? Angin di situ berbunyi licin je tu. Berbunyi licin. Betul? Licin tadi jatuh. Jatuh persentuhan. Sentuhan. Betul lah. Dia boleh cakap aja kalau kita nampak air kalau kita terlanggar, kita terjatuh kan? Menyebabkan dia sentuh. Sentuhan. Okey. Aziz dah bagi tahu ada 5 kesalahan dalam petikan pertama. Jadi kita tengok ya jawapan dia. Ini adalah pembetulan petikan pertama. Kita baca balik. Kawasan landasan kelihatan terang pada waktu malam. Bunyi enjin kapal terbang kedengaran kuat di telinga. Lampu landasan kelihatan jelas. Angin di situ terasa kuat. Jadi kita tengok kesalahan tadi dekat sini kan? 1, 2, Pendengaran. 2 kan? kelihatan jelas. Dan jelas yang ketiga. Yang keempat Terasa kuat. Betul. Hebat lah ni. Okey. Mak. Ini untuk Pak An pula. Ya Oh. Okey. Kesalahan petikan yang kedua. Pak An boleh baca? Boleh cikgu. Okey.
di dalam kapal terbang. Penumpang mendengar suara pramugari yang licin. Tempat duduk terasa nyaring apabila disentuh. Udara berbau sejuk. Makanan kelihatan bising dan keras. Kalau kamu baca petikan ni rasa macam pelik. Pelik cikgu, banyak. Banyak ni pelik ni. Betul. Kenapa dia pelik? Sebab petikan ni masalahnya dia guna kata adjektif tak kena dengan konteks. Oh, patutlah cikgu macam tu salah. Kat mana salah? Awak nampak? Yang pertama tu tak ada. Yang pertama tak ada. Ada. Pramugari yang licin cikgu. Pramugari yang licin. Ini yang saya pertama. Macam mana pramugari licin? Kan? Oh. Sebab saya mendengar suara. Oh, Dia berlicin kan? betul. Okey, ini yang pertama kan? Ha. Okey, ayat kedua. Tempat duduk terasa nyaring. Nyaring tadi cikgu kata bunyi. Ya, betul bunyi. Nyaring. Salah yang kedua. Sebab kat situ disentuh. Ya, betul. Kita terasa nyaring. Nyaring untuk bunyi. bunyi kita guna Pendengaran. pendengaran tadi. Okey. Ayat yang ketiga. Udara berbau sejuk. Salah cikgu. Berbau sejuk. Mana boleh berbau sejuk? Kan? Sejuk untuk apa? Sejuk untuk rasa. Kalau okey, yang ketiga kan. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat untuk ayat yang terakhir ada. Ada cikgu. Ada. Kelihatan bising dan keras. Bising dan Keras. Bising untuk Bunyi. pendengaran. Pendengaran. Keras untuk Rasa. sentuhan. Sentuhan. Ya, dekat sini Pak Ain dah jumpa 5 kesalahan. Okey, kalau kita tengok pembetulan dia. Okey, kita baca sama-sama tak? Boleh. Di Dalam kapal terbang, penumpang mendengar suara pramugari yang lembut dan jelas. Tempat duduk terasa lembut. apabila Disentuh. Udara terasa sejuk. Makanan kelihatan sedap dan menarik. Betul? Betul cikgu Ibu, betul. Kalau baca pun ni dah rasa macam betul lah dia punya kan. Ketika dia. Sebab kita tengok tadi kesalahan dia berada dekat pramugari yang tadi licin kan. Jadi kita tukar pada lembut dan jelas. Suara dia tu cikgu lembut. Ya, suara dia. Okey. Lepas tu ayat yang kedua, tempat duduk terasa lembut. Tadi kita tengok terasa apa? Terasa nyaring. Terasa nyaring. Macam tak kena lah tadi. Kan? Betul. Ayat yang ketiga, udara terasa sejuk. Betul cikgu, rasa sejuk. Okey. Yang terakhir, makanan kelihatan sedap dan menarik. Sedap kan? Baru kena dengan konteks dia. Sebab makanan kita rasa. Bukan kita bagus. Tapi cikgu buat kelihatan. Makanan kelihatan. Nampak pun dah sedap. Wah, boleh tak? Nampak pun dah sedap kan? Okey. Tak apa. Kita tengok ada lagi ke permainan? Tak apa. Cikgu rasa macam masa tak cukupi ke. Jadi lepas ni ada cikgu lain ke? Ya, lepas ni ada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tadi awak semua dah belajar dengan Cikgu Alif, betul? Betul. Apa yang awak belajar tadi? Saya belajar Okey, Azri dulu. Tadi saya belajar tentang kata adjektif panca indera itu. Kata adjektif panca indera kan? Ya. Okey Alif. Tadi Cikgu Alif Aiman tadi tu dia ajar apa? Cikgu tu ajar 5 dari kata adjektif panca indera. 5. 5. Ada 5? 5. Okey, apa dia? Nak saya jawab kan? Awak 2, awak 3. Saya dua. Okey. Yang pertama, bau. Bau pakai apa? Bau
kita guna hidup. Hidup, okey. Lagi? Yang kedua, rasa. Rasa. Ha. Okey. Rasa. Rasa kita pakai lidah. Lidah. Ha. Okey, lagi? Pendengaran cikgu. Pendengaran. Pendengaran pakai apa? Pakai telinga. Telinga. Lagi dua? Lagi dua kita guna sentuhan cikgu. Sentuhan. Sentuhan pakai apa tu? Jari. Jari. Okey. Last sekali? Last kali penglihatan cikgu. Penglihatan pakai Penglihatan. Okey, bagus. Okey. Tadi awak dah belajar dengan Cikgu Alif 5 panca indera, betul? Betul. Tapi dengan cikgu nak ajar lagi dalam lagi. Macam mana kita nak guna 5 panca indera itu untuk kategori dia. Boleh? Okey. Jadi starting untuk permulaan dia cikgu akan kita akan main soalan jawab dulu lah kan. Sebab awak tadi macam dah belajar, awak pun macam dah pandai. Cikgu nak cuba uji dulu awak punya tahap. Boleh tu. Okey. Rasa. Rasa. Okey. Lagi? Bau. Bau. Lagi? Penglihatan. Penglihatan. Yang keempat? Pendengaran. Pendengaran. Dan yang terakhir sekali? Sentuhan. Okey. Macam mana kan ni macam warna. Okey. Jadi hari ni kita dah ingat tadi Cikgu Alif dah ajar ada ada 5. Jadi awak faham tak apa fungsi sebenarnya kata adjektif panca indera ni? Tak Tahu sangat cikgu. Tak tahu. Tadi awak belajar Cikgu Alif, awak sekadar guna je. Awak sekadar ni je, tapi tak tahu kenapa kita pakai, betul? Betul. Okey, jadi dalam kata adjektif ni dia ada banyak jenis. Ada 9 jenis. Okey, cikgu tak nak terang semua sebab hari ni tajuk kita hanya berfokus kepada panca Indera. Okey, jadi panca indera ni adalah salah satu kata adjektif, salah satu jenis kata adjektif daripada 9. Okey, kita ada banyak lagi. Kita ada ukuran, kita ada waktu, dan macam-macam lagi. Okey, ada so yang ini adalah yang daripada panca indera sahaja. Okey, jadi kita nak faham apa fungsi kata adjektif panca indera ini dalam penggunaan bahasa kita. Tahu macam mana daripada cara kita nak bercakap, macam mana kita nak gunakan benda perkara ini, betul? Okey. Jadi tadi rasa awak pakai apa? Pakai lidah. Lidah. Okey, apa contoh rasa yang awak tahu? Manis. Rasa pahit. Manis. Apa? Manis. Manis. Apa? Tulis Boleh. Manis. Lagi? Pahit. Pahit. Okey, kalau bau? Bau wangi. Bau wangi. Wangi lagi? Busuk. Busuk. Biasanya busuk ni siapa? Azri ke Alif busuk? Alif busuk. Alif. Okey, kalau penglihatan, apa yang awak tahu? Apa yang awak tengok dengan mata? Terang. 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 Okey, terang. Cantik. Cantik. Siapa cantik Alif? Cikgu. Cikgu cantik? Nampak. Oh, Ya. cikgu cantik hari ni? Ya. Wow, puji betul lah. Nanti kat kantin cikgu belajar makan. Hei. Okey, pendengaran? Dengar? Bising. 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 Okey, bising. Senyap. Senyap. Dah bising mesti ada yang senyap. Okey, senyap. Sentuhan? Sentuhan, sejuk, panas. Licin. Salah. Banyak. Pandai-pandai tak ke ni?
Nampak tak? Setiap geria kita ada spesifik ataupun kita ada kata adjektif dia untuk setiap geria. Perasan tak? Betul tak? Nampak tak? Kalau untuk rasa, awak ada kelas kan? Ada manis, ada pahit. Ada ke sentuhan pahit? Tak ada. Betul tak ada sentuhan yang pahit? Ada. Kalau awak sentuh Azri, cuba pegang tangan Azri. Pahit tak rasa? Tak pahit. So jadi tak boleh lah kan? Ada ke bau bising? Bau bisingnya. Ada. Penglihatan. Ada penglihatan senyap. Ada? Tak ada kan? Bunyi dia pelik, betul. Sentuhan. Ada kita sentuh busuk. Sentuh benda yang busuk ada lah kan? Contoh kita sentuh apa? Tai. Kita sentuh ketiak kawan kita contoh kan? Jadi dapat tak? Dekat setiap geria tu kita ada kata adjektif panca indera masing-masing. Jadi kat sini baru awak boleh nampak betul dekat mana kita nak menggunakan fungsi kata adjektif tersebut di bahagian yang mana. Siapa ingat tadi waktu Cikgu Alif ajar ada dalam ayat tak? Ada Cikgu Alif ajar ayat apa-apa tak tadi? Tunjuk ayat ke petikan ke ada? Ada. Tadi ada tak petikan yang salah ke petikan yang betul yang awak rasa? Ada. Ada petikan yang salah tak tadi? Ada. Sebab apa awak rasa dia boleh jadi salah? Sebab dia guna yang tak sesuai. Okey, apa Azri yang awak ingat tadi yang awak belajar dengan Cikgu Alif? Saya ingat jalan yang manis. Jalan yang manis. Adakah kita jilat jalan tu? Tak kan? Adakah kita selain daripada yang tu, apa lagi awak ingat salah? Jalan yang wangi. Jalan yang wangi. Jalan yang wangi. Bau jalan tu? Tak kan? Okey, tapi itulah cikgu nak kata macam mana kita nak menggunakan dan kita nak faham fungsi setiap kata adjektif tu dengan deria apa. Supaya apa? Siapa boleh jawab? Supaya apa kita nak kena faham ni? Sebab nak guna dengan perkataan yang sesuai. Nak guna dengan perkataan yang sesuai. Betul. Betul. Bila kita faham fungsi kata adjektif, setiap kata adjektif tu manis, pahit, wangi, terang, bising, sejuk. Bila kita tahu klasifikasi dia dekat mana, kita tahu nak letak kata adjektif tu dengan konteks ayat bagaimana, barulah ayat kita jadi Betul. tak jadi pelik betul. Macam awak belajar tadi kan. Awak pun nampak tadi ayat tu pelik kan. Jalan yang sejuk. Mana ada kan? Air yang silau. Tak boleh kan? Okey, itulah dia kita nak faham macam mana fungsi dia. Okey, awak dah faham dah sikit-sikit betul? Sekarang kita nak main satu permainan untuk uji dan juga untuk kuatkan lagi awak punya kefahaman terhadap fungsi kata adjektif itu. Jadi, memandangkan tajuk kita minggu ni adalah kita punya situasi berada di lapangan terbang. Saya, Cikgu Farhan sebagai kapten ataupun pemandu kapal terbang awak hari ini. Jadi, hari ini kita nak bayangkan satu situasi suasana di lapangan terbang. Ada tak siapa-siapa yang pernah pergi lapangan terbang? Lalu depan. Tak pernah masuk? Tak pernah masuk? Walau kesiannya. Pernah lalu je? Okey, kalau dekat lapangan terbang, pertama sekali bila kita nak naik kapal terbang, sebelum kita nak masuk, kita kena ada tiket. Betul? Ingat tak tadi waktu Cikgu Alif ajar tadi? Ada kita masuk dalam tu kan, apa tu, macam mana keadaan suasana dekat dalam tu, betul? Ada tempat isi tiket. Ada macam-macam lah tadi kan. Perkara yang paling penting kalau awak nak pergi naik kapal terbang, contoh awak nak pergi bercuti ke, awak nak pergi buat kerja ke, bila nak pergi jalan jauh-jauh, awak mesti kena ada beg, betul? Beg pakaian, beg persiapan awak, betul? Jadi, kalau dekat kapal terbang ni, kebiasaannya kita ada satu laluan ataupun kita ada satu syarat, iaitu mereka akan, pihak-pihak yang berada di kawasan tu akan cek beg kita.
Itu sebagai privacy dan juga syarat dia sebelum kita nak naik kapal terbang. Supaya apa? Kod-kod dah takut dalam beg kita tu ada kalau pun jenayah nak naik kapal terbang, dia nak larikan diri kan, dalam beg dia ada pistol ke, ada bahan nak meletup ke. Sekurang-kurangnya bila check beg tu dulu, kita boleh tangkap orang tu sebelum naik atas kapal terbang, betul? Sebab kalau orang naik kapal terbang nanti bahayakan orang lain, betul? Okey. Sekarang dah nampak macam mana situasi dia, betul? Jadi cikgu nak kita, awak bayangkan kita berada dalam kereta, kapal terbang. Jadi hari ni cikgu nak awak bayangkan sebagai awak dan dalam kapal terbang. Apa ni cikgu buat apa ni? Ada Beg. Abang nak cikgu angkat sikit lah bagi nampak dah satu kelas. Okey. Biasa tengok beg ni? Nak Kan? Orang panggil ni beg apa ni? bed travel. Beg travel. Luggage. Bagasi, betul? Ini beg bagasi. Kebiasaannya kalau naik kapal terbang, ni wajib dia ada ni, betul? Tapi kat dalam ni ada barang. Jadi permainan kita hari ni adalah cikgu nak awak ambil satu barang yang ada dekat dalam beg ni, kemudian awak nyatakan sifat dia dan dia panca indera yang mana. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita tak lambat-lambat lah, betul? Nanti ada cikgu lain lagi nak masuk. Cikgu punya masa boleh tak apa nak banyak dah ni. Okey. Siapa nak ambil barang dulu? Ayo cikgu. Azrin nak ambil dulu? Ya. Okey, bayangkan awak sekarang berada di kereta di kawasan kapal terbang. Dan ini adalah beg awak. Sini Azrin. Okey, awak tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Awak boleh ambil je. Tapi jangan risau, tiada perkara yang bahaya di dalam ni, sabar. Ada benda hidup je. Ada benda hidup ke? Tak ada, tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Okey. Okey, awak boleh ambil satu. Boleh ambil je kau. Azri, okey, buka mata. Apa benda tu? Titik, okey, cuba pusing tunjuk kat kawan. Dapat itik. Okey, Azri duduk dulu. Nanti cikgu akan tanya dekat awak, apa yang awak nak letak kata adjektif dekat itik awak, okey? Alif? Okey. Ambil dua barang. Okey. Nanti Azri datang ambil lagi satu Azri, okey? Okey, ambil. Sini tangan. Okey, masuk. Awak nak ambil apa? Okey. Okey, ambil satu lagi. Okey, okey, buka mata. Boleh. Okey, tunjukkan dekat kawan-kawan awak. Apa tu? Apa awak pegang tu? Saya dapat ubat dengan minyak wangi, cikgu. Minyak wangi, okey, duduk. Okey, Azri ambil lagi satu barang, Azri. Ada satu je lagi barang ni. Ambil. Betul tu, ambil. Okey. Apa tu? Luar. Okey, boleh duduk. Okey, jadi tadi kita dah cikgu dah tanya awak, betul? Setiap kata adjektif dengan panca indera awak boleh jawab, betul? Tapi itu tiada kaitan dengan tajuk kita hari ni. Jadi barang-barang yang awak ambil ni berkaitan dengan tajuk kita hari ni, dan cikgu nak awak nyatakan kata adjektif apa yang ada dekat barang yang awak pegang. Nanti awak kena tulis dekat depan. Awak letak dekat adjektif apa dan awak pilih panca indera yang mana, boleh? Okey, cikgu bagi masa awak dalam 1 minit dari sekarang. Fikirkan. 1 minit dari sekarang. Awak fikirkan. Sebentar cikgu nak padam dulu. Nampak Azri, awak suka ke dengan cikgu bagi tu? Suka sangat? Dapat itik saya dapat ni. Awak dapat apa tadi? Ubat ni. Tak apa dah. Bercabar sikit. Okey. Kalau rasa awak ada lebih daripada satu kata adjektif awak nak bagi dekat barang awak tu, boleh je, persilakan. Okey, awak dah bersedia ke? Bersedia dah? Okey, Alif dulu, bagus. Okey, dapat awak duduk kat situ je. Berdiri. Okey, awak kat situ je. Okey, awak pusing pandang kawan-kawan awak. Okey, yang pertama. Barang yang pertama, awak nak barang mana dulu?
Saya nak ubat lah cikgu. Ubat. Okey, letak dulu apa satu lagi barang awak tu. Awak nak ubat ke awak nak? Ubat. Pegang ubat tu. Ubat. Okey, saya ubat. Okey. Ubat. Ya, ubat tu. Apa agak-agaknya kata agensi yang awak letak kan kata ubat lah dekat ubat awak tu? Dekat ubat ni saya rasa macam kalau kita makan punya kata jadi panca indera dia rasa dia. Rasa? Ubat sedap ke? Ubat pahit cikgu. Pahit. Manis. Okey. Pahit. Okey, Pahit. awak pergi ambil marker. Lepas tu awak tulis kat depan panca indera mana dan kata agensi apa awak nak. Kenapa sini seronok ke dengan itik tu? Seronok. Bulat ke cikgu ni? Ha? Ada bulat ke? Tak payah. Awak isi kata agensi awak tu dekat panca indera mana? Tadi macam tadi pilih pahit kan? Okey, pahit tu panca indera apa? Pahit panca indera rasa. Okey, tulis dekat tepi tu. Yang cikgu dah pandang tadi kan manis tu, awak tulis dekat situ. Sampai? Sampai. Okey. Dah cikgu. Okey, dah duduk. Azri, satu lagi barang awak? Kedua. Kedua ke? Awak nak itik dulu ke awak nak seluar dulu? Saya itik dulu cikgu. Okey, apa yang awak nampak dengan itik tu? Saya nampak itik ni Apa dia ada banyak bulu-bulu cikgu kan. Oh. Jadi bila saya sentuh lembut dah cikgu. Lembut. Jadi itu kata adjektif yang awak pilih hari ni. Lembut. Lembut. Okey, panca indera apa Azri? Saya sentuhan lah cikgu. Sentuhan. Okey, tak apa cikgu tuliskan lah awak duduk je. Sentuh. Lembut. Lembut. Okey, bentuk sentuhan eh. Ya. Okey. Orang nak buat tak? Tak apalah. Awak nampak kan? Boleh nampak? Nampak. Okey. Okey, jadi tak apa barang yang lain tu. Okey, ni. Ni apa ni? Yang wangi. Okey, cuba sembur sikit minyak wangi tu. Ada bau ke? Ada. Bau apa? Wangi. Wangi. Okey, jadi apa kata adjektif yang awak nak ubah? Letak bau. 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 Kata adjektif bau. Bau. Apa kata adjektif dia? Wangi. 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 Wangi kuat bau dia. Kuat bau dia sampai sini. Bau yang tadi? Ya. Wangi. Okey, Azri lagi satu. Apa yang awak nak buat dengan seluar tu? Saya nampak keluar ni cantik cikgu. Cantik. 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 Okey, cantik awak guna deria apa? Penglihatan cikgu. Penglihatan eh? Ha. Okey, penglihatan. Cantik. Cantik. Okey. Dapat tak? Sekarang awak dah kelaskan setiap kata adjektif yang awak sendiri pilih berdasarkan geria awak, betul? Geria masing-masing. Nampak Azri tadi rasa ada pilih pahit, ubat. Ada yang kata bau tadi bau wangi. Ada yang kata penglihatan cantik, sentuhan lembut. Pendengaran je tak ada. Kenapa pendengaran tak ada? Okey, ingat tak tadi kita dekat mana? Lapangan terbang. Terbang. Okey, biasanya lapangan terbang bau dia bau pula. Bunyi dia kuat ke perlahan? Buat itu. Pernah dengar bunyi kapal terbang lalu? Nah. Walaupun dia lalu tinggi ke atas tu kuat bunyi dia, betul? Jadi bunyi apa? Dapat bunyi bising. Bising. Untuk pendengar. Pendengaran. Okey. Jadi inilah dia yang cikgu nak jelaskan lagi macam tadi cikgu ada belajar. Sekarang kita nak kelaskan dia mengikut geria yang betul. Kat setiap kata adjektif tu. Supaya apa? Supaya barulah awak memahami fungsi setiap kata adjektif. Okey, pandai. Jadi itulah saja apa yang cikgu dah ajar pada hari ini. Boleh faham semua? Boleh. Okey, lepas ni tak ada dah bau licin. Apa semua cikgu tak nak dengar dah Boleh. Okey, boleh. Okey, baiklah itu saja. Baik. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Tadi masa cikgu keluar, cikgu tersempat dengan cikgu Farhan. Dia tak apa belajar dengan cikgu Farhan kan? Ya. Tadi cikgu Farhan ajar tentang apa?
Fungsi. Fungsi kata Kata adjektif panca indera. Okey. Jadi maknanya cikgu Fahad tadi dah ajar tentang fungsi-fungsi, maknanya cikgu Fahad dah ajar tentang kategori dia. Kategori. Contohnya kalau sentuhan ada dia apa? Ada dia sentuhan, contohnya lembut. Ada juga yang dia ada 5 dia yang cikgu ajar, dia Fahad ajar kan. Okey. Jadi yang tu cikgu Fahad ajar. Hari ni cikgu nak ajar ataupun cikgu nak awak semua memahami dan gunakan kata adjektif itu dalam ayat. Sebab contohnya kalau kita guna kata adjektif ni mestilah biasanya ada selepas kata kerja. Mestilah kena ada selepas kata kerja ataupun tu supaya apa? Sebab kata adjektif ni adalah menunjukkan tentang sifat. Jadinya kalau kita nak itu kita kena tengok ataupun kita kena tunjukkan dia macam mana susunan dia dalam ayat. Itu. Bila kita nak guna dia, bila kita tak nak gunakan dia. Okey. Jadi untuk mudahkan, cikgu tak nak cakap banyak. Cikgu nak kita main satu permainan ataupun kita panggil quiz. Okey. Kau nampak kat depan ni? Nampak kertas kan? Nampak tak lampu belakang kertas? Tak nampak. Jadi kat sini cikgu nak dalam kata-kata cikgu ni ada 4 kata adjektif. Jadi cikgu nak awak pilih satu ni dan cikgu nak awak pilih situasi apa. Jadi awak kena buat apa? Awak kena buat ayat sendiri berdasarkan kata adjektif ni dan juga situasi kat depan sana. Boleh? Susah tak? Tak, senang je kot. Senang je. Yakin ni? Boleh lah sebab kita orang dah tahu cikgu. Maksudnya Cikgu Ali dan Cikgu Fahad ajar betul-betul lah tadi? Bagusnya dia buat tu. Okey, siapa nak mula dulu? Alif cikgu dulu. Nak cikgu nak awak osong. Osong 3 kali. Kosong satu. Kosong dua. Kosong tiga. Okey. Alif benar. Alif benar. Okey, Alif. Ya, cikgu. Cikgu nak awak pilih satu. Satu yang ni kan. Satu. Apa kata adjektif yang benar? Kita boleh tengok ni. Boleh tengok? Saya dapat cantik cikgu. Cantik. Okey, cantik tu untuk dari apa? Dia penglihatan Dari penglihatan sebab kita guna mata kita. Jadi Alif main ke depan ni. Okey. Alif ambil pen. Ambil marker satu. Alif kena pilih secara random. Yang mana Alif? Cikgu. Mana-mana je. Ya, ambil sekali cikgu. Jom sekali. Boleh buka lagi. Cuba awak buka apa yang ada? Bismillah. Ada bagasi cikgu. Bagasi. Jadi bagasi itu adalah beg ataupun objek. Jadi Alif, cikgu nak Alif buat ayat macam mana nak gabungkan kata bagasi itu dengan kata adjektif cantik. Okey Alif. Alif boleh tulis kat bawah. Bawah ni cikgu. Terus main cerita. Cantik. Okey. Okey Adik, terima kasih. Adik boleh masuk dulu. Okey. Fahad. Ya cikgu. Cuba Fahad baca ayat ni. Bagasi berwarna merah kelihatan cantik. Kelihatan cantik. Fahad. Alah, ayat ni ada kata adjektif tak? Ada. Mana? Cantik. Cantik. Jadi ayat dia kelihatan cantik. Mana dia memasukkan bahawa bagasi tu Cantik. cantik. Bagasi warna merah dalam tengok. Betul yang Alif cakap ada warna Merah. Merah. Okey. Wah, hebatlah awak ni. Memang anak-anak semua cikgu semua baik-baik.
Bagus. Pak An. Adik-adik ni Pak An pula. Okey Pak An. Ini dulu kan. Okey Pak An. Pilih satu. Ambil tengah. Sedap. 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 Sedap kata dia Rasa. dia rasa sebab kita guna mulut ataupun lidah. Jadi Pak An datang ke depan. An. Okey. Okey, gimana? Pilih satu situasi. Ni lah cikgu. Nampak. Ruang menunggu. Macam mana Pak An? Oh, saya nampak cikgu situasi dia adalah orang makan biskut sambil menunggu. Menunggu. Dekat Dekat lapangan terbang. dekat lapangan terbang. Okey, dekat ruang menunggu lapangan terbang. Jadi Pak An, cuba Pak An buat ayat Pak An. Oh, saya dapat cikgu. Dapat. Saya dapat ya. Dah cikgu. Makanan itu sangat sedap. Okey Pak An, dia masuk dulu. Okey, kita nak buat semua ayat dulu. Barulah cikgu kecil betul tak ayat tu. Okey. Tadi Pak An, saya nak alik pula. Pilih. Mana tu? Yang ni. Wangi. Okey. Alik, pilih ke depan. Pilih satu warna Alik nak. Ini. Oh. Okey Alik. Macam mana Alik nak gabungkan wangi dengan kaunter pemeriksaan? Tadi cakap senang, Alik cakap senang tadi. Boleh ke? Boleh. Hebatnya. Apa yang Alif tulis cikgu? Ini lama kan? Dah cikgu? Dah. Okey Alik boleh masuk dulu. Ali. Tak ada yang lain dah, ni satu je. Okey, cikgu. Okey. Apa? Bising. Bising. Dia Dia pendengaran dia cikgu. pendengaran. Sebab terdengar guna Telinga. telinga. Okey, cepat Pak An. Next. Apa situasi yang dapat? Wah, mesin pengimbas. Mesin pengimbas. Tahu tak mesin pengimbas tu apa? Mesin beg kita cikgu. Mesin bag. Ni ada bag cikgu faham bawah ni kan? Oh, cikgu beg tadi. Dia tadi. Jadi mesin pengimbas ni adalah untuk kita imbas beg kita sebelum naik ke kapal terbang. Jadi dalam mesin pengimbas ni dia akan ada X-ray ataupun dia boleh tengok apakah isi ada dalam kita punya bag. Jadi tak ada nanti kita tiba-tiba ada yang bawa pisau, ada yang bawa pistol, tiba-tiba ada yang bawa bom. Bahaya. Jadi kalau kita guna mesin X-ray ni tak, dia akan tengok dalam. Jadi kalau ada apa barang-barang tu boleh kita buang ataupun ditahan oleh pihak yang berkuasa. Okey. Panjang ni pun. Panjang. Ya, panjang. Okey. Jadi mana boleh duduk? Ni. Cikgu. Okey. Jadi kita tengok sini, kita cek tengok satu-satu. Betul tak ayat yang kawan-kawan kamu sendiri buat? Okey. Baca dalam nama boleh? 1, 2, 3. Agar si berwarna merah kelihatan cantik. Ayat ni adalah betul. Allah. Ada tambah. Aduh.
Dia adalah betul. Yang kedua, makanan itu sangat sedap. Betul ke salah? Betul. Alif, betul ke salah? Rasa betul lah cikgu. Betul, memang betul. Ayat dia betul. Tetapi cikgu nak dalam situasi orang menunggu. Salah. Jadi ayat dia adalah salah. Maksudnya nak guna ayat macam mana? Jadi tukarlah ayat dia. Saya makan makanan yang sangat sedap di ruang menunggu. Itu untuk situasi dia. Faham. Sebenarnya ini yang minta lah. Apa Pak? Nanti cuba lagi. Okey. Sebenarnya wanita di ruang kaunter pemeriksaan berbau wangi. Jadi betul. Memang betul. Sebab ni adalah pegawai. Takkanlah yang nak jaga jumpa orang tu bau busuk kan? Kalau itu datang-datang jumpa bau busuk. Anak-anak Anak jumpa lama tapi busuk. melawar tapi busuk kan? Mestilah nak bau wangi. Awak dan juga wangi. Beda lagi pramugari ni kan? Kita nak yang wangi-wangi. Betul? Okey. Seterusnya, kita situasi dia mesin pengibat. Mesin pengibat tersebut berbunyi bising secara tiba-tiba. Panjang ni ayat Quran. Pandai ya Quran. Sebab apa pandai Quran? Saya pernah baca buku cikgu. Buku apa Quran? Buku cerita kisah orang naik kapal terbang. Oh. Saya suka kapal terbang. Suka? Suka. Betul Pak An nanti kalau dah nak kapal terbang, Pak An nak ke mana? Saya nak pergi London. London? Kalau Alif? Kalau saya nak pergi Jepun je. Jepun? Minat ini mana ni? Saya minat tengok ini. Minat. Hari saya tengok. Ada hari tengok? Wow. Jaga malam ni? Saya tu tak tidur tengok. Okey. Jadi ayat ni adalah betul. Jadi kita nak cakap. Apa tak? Semua ayat ni ada kata adjektif. Dan kata ini contohnya cantik kita ada sini, sedap sini, kita ada wangi dan juga tadi kita ada bising. Maknanya kata adjektif ni dia nak cakap apa sebenarnya? Dia nak menyatakan sifat. Maknanya dia nak katakan sifat kepada objek yang ada tersebut. Nak menguraikan dia lagi supaya dia lebih perinci dan lebih jelas. Jadi kalau cikgu tengok kat sini ni semua boleh buat ayat dan semua pun dah pandai. Dia tu Jadi kita kacik kepada diri sendiri. Jadi cikgu rasa masa kita pun dah nak habis dah. Ya, masa kita dah nak habis. Okey. Untuk dah belajar kata adjektif ni cikgu. Seronok. Seronok tu. Jadi cikgu nak tanya kan. Sepanjang tadi cikgu nak tanya Alif lah Alif. Bapak anda tahu. Apa yang perasaan Alif belajar hari ni? Apa perasaan saya? Jadi dia Okey. Perasaan saya hari ni saya suka tengok cikgu mengajar lah. suka. Sebab ketiga-tiga cikgu tadi termasuk cikgu lah. Bila cikgu mengajar tu saya faham apa yang dia ajar tu. Saya mudah faham lah. Pada mulanya saya rasa macam tajuk ni tak susah kan. Tapi bila cikgu ajar secara lebih mendalam kan, cikgu dah beritahu pasal mula pasal jenis, lepas tu fungsi dia, fungsi akhir sekali cara kita guna perkataan tu untuk buat dalam ayat kan. Jadi saya boleh simpulkan bahawa saya mudah faham lah. Mudah faham. Maksudnya okey Alif boleh duduk. Maksudnya Alif cakap cara belajar macam ni seronok dan mudah Faham. Mudah faham. Okey, Pak An pula. Dalam tiga-tiga cikgu yang mengajar tu kan, dari mana Pak An rasa paling pandai seronok? Dengan mana Pak An rasa paling seronok? Saya seronok belajar dengan cikgu Alif. Alif. Kenapa?
Sebab tadi Cikgu Alif dia banyak tunjuk, dia banyak main kuis. Banyak main kuis. Sebab waktu mula-mula tadi saya tak faham lagi kan. Jadi saya banyak jawapan salah. Oh. Tapi tiga-tiga cikgu seronok sebenarnya. Cikgu Farhan dengan Cikgu Azri pun seronok. Cikgu Farhan tadi saya tengok main apa, diorang main ambil barang dalam beg kan pun menarik. Saya takut nak ambil juga tadi sebenarnya. Kawan-kawan saya dia ambil. Cikgu Azri pun best dalam gambar. Okey, baik. Jadi maknanya ada pelajaran hari ini semuanya seronok. Semuanya fun-fun, semuanya tak bosan lah kan? Bosan. Ada yang tidur dalam kelas? Ada. Okey. Hari ini cikgu nak dengar rumusan daripada seorang pula. Okey, Alif. Apa rumusan yang apa yang Alif belajar hari ni dan apa yang Alif akan rumuskan kepada kawan-kawan dan juga semua kelas kita pada hari ini. Okey, rumusan boleh Ada kat depan lah ni. Kat depan lah Alif. Okey, boleh pendekkan ni. Boleh pendekkan boleh, nak panjangkan boleh. Pendekkan. Okey, rumusan saya dari ini saya dah dapat belajar tentang kata adjektif panca indera. Panca indera. Cikgu dah ajar ada 5 jenis kata adjektif panca indera. Yang pertama iaitu bau. Yang kedua rasa. Yang ketiga penglihatan. Yang keempat pendengaran. Yang terakhir sekali ialah sentuhan. Okey. Jadi tu je kita belajar. Fungsi ada lagi tu. Lepas saya dah belajar tentang jenis, saya belajar tentang fungsi. Kalau daripada bau tu kita boleh katakan bau tu kita guna hidung. Kita guna hidung bau apa? Bau masak, bau wangi. Kalau rasa kita guna lidah. Rasa apa? Rasa sedap. Rasa pahit. Kalau penglihatan kita guna mata. Kita nampak contoh barang tu terang, nampak cantik. Okey, kalau yang keempat pendengaran. Pendengaran kita guna telinga. Kita dengar bunyi bising. Yang kelima ialah sentuhan. Sentuhan kita guna jari ataupun anggota badan kita. Kalau kita sentuh meja ni rasa keras. Sebesar. Macam tu. Okey, beri tepukan sikit kepada Alif. Jadi itulah apa yang saya cakap tadi. Hari ini kita belajar tentang kata adjektif panca indera yang ada 5 yang dah terangkan tadi. Dan juga panca indera ni kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Tempat di mana-mana pun kita akan tengok je. Dengan menggunakan panca indera kita, maka tak boleh atau bukan kita kena gunakan kata adjektif yang kita belajar pada hari ini. Jadi okey. Nampaknya pun cikgu pada kelas lain dah depan ni. Jadi itu saja daripada cikgu dulu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu.